Sekarang 11 hari Khamis. Hari Khamis hari ni Penang tak ada ayak. Start hari Rabu 10 hari 10. So sekarang aku nak gerak ke Cameron sebab Penang tak ada ayak So aku nak stay dekat Cameron selama 3 hari 2 malam. So korang enjoy je lah kan. Vlog kali ni aku pergi Cameron, krisis Penang tak ada ayak. Korang nak tukar paip, nak repair. So yeah, let's go ikut aku pergi Cameron. So jom kita turun. Makan dulu guys. Kita makan nasi campur. So ya guys, sekarang ni kita dekat Central Mall. So dari tadi perjalanan dalam 3 jam daripada Penang. So kita dah sampai Central Mall. Kita jalan-jalan dulu. Kita check in homestay. Jom kita tengok apa ada di sini. So guys, sekarang kita tengah jalan-jalan lagi. Jalan-jalan tengok kedai dekat Central Mall lah. So kita jalan-jalan dekat dalam mall dia. Unik guys, mall dia tak ada aircon. Sajalah genting mula sejuk. Genting Cameron mula sejuk. So sekejap sekarang pukul 3 lebih. Boleh check in homestay. So sekejap kita check in homestay. Let's go. So ya, hari ni sekarang kita dah sampai homestay. So kita buat homestay tower sikit lah. Okay, so kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kom. Sekarang kita semua homestay dia lawa. Okay, so kat sini ada dapur. Tapi homestay dia okey lah. Dia konsep tiny house. Nama pun tiny house. So ada sofa bed. Tapi dia cara dia design memang lawa. Ada dekor semua. Ada games, bumi. Yang paling shock ada beranda. Beranda dalam bahasa Inggeris apa orang panggil? Tak ingat. Tapi shock lah. So boleh lah mengopi kan, buat video kat sini kan, sebab ada meja tau. So ada meja. Okay, kita tengok bilik. Ada 2 bilik. Satu ada 2 katil. So memang betul-betul tiny house lah. Ada 2 katil. Dan satu lagi bilik memang cukup-cukup untuk katil je. And then ada satu mirror selfie. Nampak dah aku kan. So ini dia punya tandas. Selesa kan. Aku pun nak pergi ambil beg kat bawah sekejap. And sekejap lagi kita rehat-rehat dulu. Kita pergi nak beli sayur lah. So ayah kata nak pergi jalan-jalan nak beli sayur, beli barang mentah. So kita jumpa kejap lagi. So ya guys, sekarang kita nak keluar. Kita nak pergi cari barang-barang makan lah. Nak cari pasar. Mungkin boleh beli ikan. Nak ikan mentah kita boleh masak kat rumah kat sini kan. So ya, let's go. Kita nak cari sayur, cari barang-barang mentah lah, untuk kita masak. Nak survive 2 hari dekat homestay. 3 hari je juga, tapi 2 hari je. Hari ketiga tu dah check out dah. So ya, let's go ikut aku. Kita pergi cari barang mentah. Kat sana masih ada barang, ada pasar. So kita mungkin nak pergi dekat sana. So video di sini memang lawa guys. Lawa. Boleh nampak abang strawberry. Okay, so ya, let's go ikut aku. Kita nak pergi turun bawah. So kita dah sampai dekat pasar malam kot. Tapi tak malam lagi kan. Pasar malam. Okay, kita jalan-jalan. Sejuk guys. Sekarang 21 dah je sesih ke tak silap. Sejuk. So sekarang kita jalan-jalan dulu. Tapi nampak macam tak ada sayur. Kitanya mencari sayur tapi tak ada. So kita jalan-jalan dulu lah, tengok apa yang ada. Ada kebanyakannya souvenir lah. Ada patung strawberry, jual strawberry. So ya, let's go kita jalan.
So ya, sekarang kita dah sampai dekat homestay balik. So tadi ada sebenarnya kat pasar tu tak ada penjual sayur-sayur atau ikan. So kita orang jalan-jalan pusing-pusing dan ada jumpa satu kedai runcit. So kami beli sayur dekat kedai runcit tu je lah. So sorry kalau agak busy sebab aku dekat outdoor, dekat dia punya beranda. So kita tengah lepak, tengah healing ni bye. Nampak? Shock on ni. Sejuk-sejuk malam-malam kan. So sekarang ni malam ni kita tak tahu lagi nak buat apa. So kejap lagi korang tengok apa yang aku buat dekat kamera. So dekat sini tak ada ayak. So kita lari ke kamera. So korang enjoy je lah apa yang aku buat dekat kamera. So ya, kita jumpa kejap lagi. Maybe aku nak makan dulu. So makan pun dekat rumah je kita masak sebab nak berjimat kan. So ya, kita jumpa kejap lagi. Bye. Guys, sekarang pukul 11 lebih. So kita sorang kat luar ni. So kita makan guys. Sedap. Kita me time sikit. Healing. So kita minum teh strawberry sedap ni. Lepas tu kita makan strawberry. Ya, so let's go. Kita healing dengan pemandangan kamera island. Wah, lawa. Okay guys, let's go. Kita makan dulu. Lapar je malam-malam sekali. Kita lihat pemandangan.